Kalau korang pasal dekat Threads ni orang berniaga macam mana tau? Orang share link. Kenapa korang tengok ramai orang post apa-apa lepas tu tiba share link? Threads memang blow up dia cepat. Okay, saya pun dah dapat customer arah Nur daripada Oh, okay. Dan saya nak tahu fokus untuk Threads ni golongan apa yang selalu join. Okay, apa beza Instagram, TikTok dengan Threads ni? Threads ni, golongan dia, saya boleh katakan golongan yang sama berada dekat TikTok dan Facebook. Sebab dia ada orang tua juga, ada orang muda juga. Kalau Facebook, sorry to say, banyak orang-orang yang dah berusia. Orang-orang muda dah tak ramai pergi sana. Orang pergi ke TikTok. Tapi Threads ni, dia berjaya cater balik market yang berusia dan orang muda berkumpul satu tempat. So, sangat rugi kalau kita tak grab peluang kat situ. Grab attention orang kat situ. Kalau korang pasal dekat Threads ni orang berniaga macam mana tau? Orang share link. Kenapa korang tengok ramai orang post apa-apa lepas tu tiba share link? Sebab menjadi. So, kalau korang tak berada dekat situ, korang rugi lah. Panggil Siti DK orang respon, panggil Kamal Adli orang respon, betul tak? Dia jadi santai dan rapat dengan orang. So, kalau korang tak ada, rugi. Threads ni, the new platform, the new attention orang spend sekarang. Macam Twitter. Dia macam Twitter tapi Twitter dah mengarut sangat algoritma dia. Sebab Threads ni daripada Mark Zuckerberg juga, Facebook kan. So, dia tahu macam nak gather attention orang. Sebelum ni orang tak ambil perhatian pun Threads ni. Tapi sekarang ni semua orang bertumpuk kat situ. Main lah Threads. Apa yang terlintas dalam kepala korang, tulis je. Dia tak ada betul, tak ada salah. Nak minta tolong pun senang. Nak minta tolong senang. Betul. Serius ni. Memang akan dapat banyak DM, banyak lead semua.